Adakah ketentuan jumlah dalam berzikir? Misal kita sedang duduk santai ataupun naik kenderaan ataupun sedang nunggu lampu merah dan zikir, apa yang paling baik? Jazakallah khairan. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Dia ada zikir-zikir yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yang dah diajarkan oleh Nabi. Zikir ini sekian, zikir ini sekian. Memang ada yang ditetapkan dan ada juga yang tak ditetapkan, maknanya bebas. Banyak boleh, nak baca 1 juta kali boleh, 2 juta kali boleh, nak baca 1 kali pun boleh, tetapi yang penting jelas dan betul. Ni kadang-kadang zikir nak buat banyak tapi hujung-hujungnya tak jelas. Pertama dia zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah zikir kan? La ilaha illallah. Tapi kerana nak baca banyak la ilaha illallah, nak cepatlah. Lalu ni apa ni? Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Sikit pun tak ada masalah, walaupun sikit tapi jelas. Daripada Salim Muhammad, Salim Muhammad, Salim Muhammad, Salim Muhammad, Salim Muhammad, Salim Muhammad tu apa? Okey? Biarlah sedikit tapi jelas. Adapun berapa kadar dia, ada yang dah disebutkan kadarnya, ada yang tak disebutkan kadarnya. Yang tak disebut kadarnya up to you. Berapa semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Tapi jangan pula menjadi timbul fitnah. Kalau di traffic light tengah turun, tapi ketika sendiri tak ada pula, nak menunjuk namanya tu. Lalu zikir apa yang terbaik? Ada kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, iaitu berat di timbangan tapi dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu je. 5 kali, 5 kali. 10 kali, 10 kali, tak ada masalah. Okey? Allah taala alam bissawab.